Okay, Muscat is in the house. Macam biasa, reaction video. Tapi kali ni kita nak react tentang Dr. Nasir dengan Mustika. Dia ada buat live berdua semalam. Nak berbual pasal nikah yang dikatakan nikah batin tu lah. Tapi at the beginning Mustika ada sebut pasal, ada share sikit lah pasal ilmu-ilmu ketuhanan, yang mana Esa, yang mana tunggal. Okay, so okay, let's not waste any time. Let's not waste any more time. English pun terabur juga. Okay, alright, let's go. Dengar. Jerit ni kan. Tengok komen. Jangan beritahu di komen. Boleh dengar ke tu? Ya? Okey. Mustika ni pun dia pun YouTuber jugalah. Dia apa ni, aku berbual je pasal diorang berdua tengah connection tengah tak bagus sangat. So Mustika also one of the YouTuber yang kita kenal. Dia suka berbual pasal agama. Yalah pasal level tasawuf lah. And a bit of here and there pasal bab ketuhanan. Betul. masuk sekejap je lah doktor Tak apa, masuk sekejap je. Okey, sebab Mustika masuk. Okey. Dengar. Dengar. Sebab Mustika masuk. Dengar suara dok. Dah dekat dah. Suara. Dah buang sistem. Okay, masalah sekarang ni, okay, between the both of them, diorang tak ada apa-apa. Cuma tengah live ni Dr. Nasir boleh dengar suara Mustika. Kita viewers pun boleh dengar lah. Siapa dekat komen ni boleh dengar semalam. Okay, cuma Mustika ni problem sikit, tak tahu dia pakai handphone zaman bila kan. Dia tak dengar. Tapi kita boleh dengar suara dia lah. Cuma dia tak boleh dengar suara Dr. Nasir. Okay, tak apa, kita sambung. Dengar doktor. Dengar. Doktor ni suara pun saya tak dengar ni. Takkan nak kena pasang dah ni. Dengar. Stiker bukan antenna tu. Line tak elok ni, Okey. Ni dengar ni. Sekarang ni. Cuma ini sekejap je aku masuk sini sekadar dah janjian dok kan. Jadi sekejap apa? Dah nak masuk lebih daripada 10 minit. Aku ada tengok satu video lah Dia berkaitan dok ni bab lain sekejap boleh dok doktor? Dr. Nasir tak dengar. Doktor. Itu yang masalahnya. Tak apa, cakap je Mustika. Dengar tak aku cakap ni? Dengar, kita dengar. Buat keras pula. Dalam video ni doktor ada teks dalam komen. Suruh teruskan. Bukan. Ini ada lagi penting. Cakap ni kamu kata ini pasal tadi aku ada tengok ada satu video kan. Dia cakap pasal apa? Allah mentajalikan sifat Esa. Sifat Esa tu tak boleh ditajali tu. Yang pakai ilmu ni buang jauh-jauh. Esa mustahil, tak mungkin Allah tajali pada makhluk. Minta maaf kalau ni bab lain sikit. Pasal Esa ni. Esa bukan mujuk diri dia tu. Kita dengar apa tunggalan. Minta maaf kalau ni yang cakap apa Tuhan Maha Esa tu apa Maha Tunggal. Silap besar. Bila sebut pasal tunggal, dia tertuju pada bentuk, pada diri Allah tu. Kalau dah berbentukkan dia tu, kan tunggal. Saya tak pernah sebut tunggal. Esa ni. No. Betul lah. Dr. Nasir mana dia cakap pasal tunggal? Setahu aku dia ada sebut Maha Halus. Dah halus lah. Tunggal tak pernah aku dengar. Kalau
selama ni kalau ada buat pasal bab ketuhanan, tak ada pun dia sebut Esa dengan Mahalud. Itu je lah. Tapi that's not the problem, tak ada isu lah kan. Kalau aku cakap kalau betul-betul lah kan. Kalau salah-salah Kan Mustika, tunggal. saya tak pernah sebut tunggal. Nabi cakap, jangan engkau fikir-fikir, bayang-bayangkan bentuk zat Allah tu. Yang cakap zat Esa tu tunggal tu, buang jauh-jauh ilmu. Engkau fikir-fikir, bayang-bayangkan. Sebab kalau tunggal tu dah merujuk pada zat. Yang cakap zat Tuhan Maha Esa. Lagi satu, Esa ni Allah tak tajalikan, tak boleh, mustahil. Pasal Esa ni bukan merujuk zat. Kan Nabi kata tak boleh merujuk zat. Jadi Esa so jadi Esa tak apa ni, tak mentajalikan lah. Oh gitu. Tak apa, kita sambung. Esa ni bukan merujuk zat Allah tu. Esa ni merujuk sekeliling tu, keadaan keliling Allah tu. Sekeliling tu yang menjadikan Allah Esa. Jadi Esa tu tak merujuk kepada Allah Ta'ala. Dia Esa kira kan keseluruhan, kira kan meliputi lah. Gitu. Kalau mesti ada salah cakap, bolehlah tegur sikit lah, bagi komen ke. Tahu. Aku tadi dengar dia kata, Betul? ada video tu aku tengok lah. Allah mentajalikan sifat Esa. Sifat Esa Allah tak mungkin tajali. Pasal apa? Aku rasa ni dia tak nak sebut nama. Mungkin dia nak dia ada tengok video Zaini Atan kot, yang Dr. Nasir ada upload yang voice note. Tak salah aku lah, kemungkinan lah. Tak salah aku. Kita ni daripada kecil, daripada dalam perut sampai mati, kita ni bersama dengan sesuatu. Bersama dengan sesuatu. Mustahil Esa. Mustahil Esa. Esa ni bukan merujuk diri Allah tu, dia merujuk keadaan sekeliling tu. Sekeliling tu yang menjadikan Allah tu Esa. Sekeliling dia tu. Sekeliling aku salah dengar kan, sekeliling. Apalah Mustika. Sekeliling pula. Ada apa-apa. Sekeliling tu tak ada apa-apa. Itu yang menjadikan Allah Esa. Jangan kita cakap Allah tunggal. Tunggal ni kan wujud Dr. Nasir besarkan betul lah. dah berbentuk kan. Nak tak nak mesti ada bentuknya. Jadi itu kalau umpamakan zat Allah, dia Allah. Tak boleh seumpamakan lah. Tunggal ni merujuk pada diri dia. Kelilingnya tak ada Tunggal apa-apa. ni merujuk pada diri dia. Tunggal. Jadi mustahil Allah. Betul lah, tunggal lah diri dia lah. Allah Ta'ala tu. Cuma wordplay, tapi the context tetap sama. Tujuan kepada yang ni lah, yang apa ni, yang zat tu. Betul lah kan. Cuma dia punya wordplay dia punya bahasa dia punya linggo dia. Tapi betul tujuan dia punya konteks dia. Esa tu pada kita. Sebab Bukan kita merujuk pada Esa. mesti ada sesuatu. Daripada kita dalam perut ada apa? Ada uri. Mati lagilah. Ini Mustika ni buat ni dia ada huraikan bab usul lah, bab usul. Bab agama ni dia ada syariat, dia ada tarikat, hakikat, manfaat. Ni dia nak pecah-pecahkan, nak huraikan dalam peringkat-peringkat. Mesti ada sesuatu daripada kita. Cakap sikit bab nikah ni. Bab nikah pula. Bab nikah ni nak mengesahkan macam mana ni? Apa ni yang dikatakan nikah batin pula, nikah mustika yang
Zaini tuduh Dr. Nasir. Betul ke nikah dengan Mas Bulan? Ada daftar ke? Ni Mustika ni nak jelaskan bab ini nikah Mustika. Bab nikah macam ni. Kalau nak kata sah, ni antara kita dengan Allah je lah. Ikut ni lah. Antara kita dan Allah. Kau nak ikut dia kata. Contoh aku ada contoh. Siapa ambil contoh? Contoh seorang budak lelaki ni lah. Dia nak kahwin kan? Kahwin. Jadi aku ni boleh kahwinkan anak perempuan aku. Aku cakap, aku ni kau nak kahwin anak perempuan aku. Mustika, Gedak. okey tak? Mustika, sang okey tak sekarang ni? Saya wali nikah, saya wali. Saya wali mana? Saya wali nikah kan. Mustika, sekarang ni sang okey tak? Boleh lah macam aku berkenan dengan seorang budak lelaki. Aku nak jadikan dia menantu kan. Aku boleh ambil dia, sini kahwin dengan anak aku. Kira kan bapak kepada perempuan tu berkenan dengan satu lelaki tu lah. Kan? Aku nikahkan kau dengan anak perempuan aku ni dengan. Jadi bapak dia nikahkan kepada lelaki tu. Bukan nikah dengan lelaki tu, nikahkan. Salah pula nanti. Mas kahwinnya Al-Fatihah. Boleh mas kahwin Al-Fatihah. Kau hafal dalam dada kau. Jalan. Sah. Ada saksi, jalan. Itu dah kahwin dah. Itu dah kahwin. Dah kahwin kan, malam dah on lah kira kan. On lah. Dah boleh berperang lah kat atas katil. Macam itu. Kalau dia nak merujuk pendaftaran, itu tak tahu. Nak kena daftar lah pasal kita ada hukum hakam, tapi hukum negara ke atau hukum negeri. Pasal setiap negeri ada punya syarat-syarat dia lah. Kan? Tapi tak apa, that's not the point lah. The point is cara macam mana nak nikah Mustika ni, macam tadi dia jelaskan. Okay, kita sambung. Tapi kalau dia mati esok memang dah berkahwin lah tu. Dah mati esok dah berkahwin lah tu. Kira kan ini ada punya konsep nikah Mustika ni. Betul lah. Sekalipun dia daftarkan kan, anak dia tu bin Abdullah, tapi dekat akhirat dah kahwin lah tu. Kat akhirat dah kahwin tu. Betul lah, betul. Aku tak nafi. Dengar tak aku cakap ni? Dengar. Hello? Dia tak dengar Mustika. Tak, suara tak dengar. Dengar tak? Tak dengar? Ya? Mustika. Ni untuk kita Okay, daftar ni untuk kemudahan anak tu. Ada distorted sikit lah. Itu je. Ni bukan datang berlaku, datang daripada ini video ni. Betul? Keras pula. Lambat baca ni Mustika ni. Mas kahwin hutang boleh. Mas kahwin hutang pun boleh. Mas kahwin hutang boleh. Ya, aku bab jabat ni dia Jenny ni Mustika tak banyak dengar saya saya cakap macam banyak saya tanya cakap macam aku ni aku tak sekolah, jadi aku bodoh sikit, tak sekolah. Aku faham sangat lah kalau komen ni, maaf lah. Okeylah. Sekolah aku dah jadual je. Tu sebab jam sikit tu aku tengok video dia ni okey tak okey ni kan. Rupanya ada masalah membaca. Tapi tak apalah, tak kisahlah kan. Itu dia punya masalah. Sebab kita nak tahu macam mana ni dia punya cerita, jalan cerita ni, konsep nikah Mustika ni. Jadi bodoh sikit baca-baca ni. Okey. Assalamualaikum. Elok dah. Dengar tak ni? Tanya apa? Mustika dengar tak sekarang ni?
Tanya apa-apa lah. Siapa nak tanya apa-apa pun. Jam. Tengok nama ni huruf apa ni? Huruf Dah buang dah. Dah buang dah. huruf kof ke huruf kap ni? Tak, tak, bukan zina tu. Ha. Kalau kita kahwin tak daftar, Ha. Kalau kahwin tak daftar, kalau kahwin tak daftar, macam mana tu Mustika? secara tu memang takbin tu kat dunia ni memang macam tu, tapi Betul lah, dunia macam tu. dasar dah tu. Dasar lah dari segi. Memang dasar. Ini Anak-anak pemahaman sekarang dia lah. Aku benda- tak pernah benda dengar ni, dasar. first time ni aku Ada yang dengar. betul. Kalau kita tak daftar tak apa. Aku duduk pun, aku cerita macam tu lah. Yang Mustika kata tu tak salah. Kata yang kita buat untuk negara ni, itu ikut hukum negara. Tak apa dengar sangat. Memudahkan pengurusan. Betul lah. Kalau Nasi cakap ikut hukum negara kan. Tadi baru aku cakap. Kalau tak daftar tu ikut hukum negara tu memang tak boleh lah nak daftar. Tapi perpahaman si Mustika ni cara nikah batin je. Nikah Mustika dia, cara dia telah jelaskan lah yang tadi tu. Okey, cakap. Cakap. Tak apa dengar sangat. Dah jadi macam Ahmad Dispu pula. Cakap. Line tak clear ni Mustika ni. Duduk mana ni Mustika ni? Aku masuk kejap ni. Tak apa. Kan? Dah janji dah notis nak masuk kejap live dia. Kejap je lah. Tapi bukan masuk bab-bab ni, bab kalau jurunikah yang tidak berdaftar, boleh, janji dia waras lah. Jurunikah tak berdaftar macam mana tu? Tak ada lesen lah kira kan? Yang aku bertanya lah, tak tahu kan? Tak tahu bertanya. Atau ke Dok tengok ni video ni dia boleh ulaskan lagi kan? Yang penting waras. Dia tak gila sudah. Janji tak Dia gila. boleh semayang, boleh jalan. Kalau jurunikah tak berdaftar, janji dia waras, tak gila. Go je, carry on. Bapak dia Bapak dia penting, wali tak ada bapak pun boleh. tak ada bapak pun boleh Tak kan? ada bapak pun boleh, pasal mengawinkan anak perempuan ni termasuk dalam 3 perkara yang Tiga perkara tak boleh ditangguh. tak boleh tangguh lah. Oleh kerana tak boleh ditangguh, tak ada bapak pun jalan. Jangan terus. Kalau tak ada bapak tu kan, contoh dia ada bapak tapi dia belakang kanan pakai ganti, tu nak kena jawab sendiri lah. Sah tapi nak kena jawab sendiri kat akhirat lah. Kenapa dia kata pian bapak dia kan, dia tak jumpa ke apa. Tapi menikahkan anak perempuan ni termasuk dalam 3 perkara yang tak boleh ditangguh. Saya isteri 2 dari Indonesia. Bapa dia nikahkan saya di sini. Cari nombor 3 lah. Cik nombor 3 pula. Tambah lagi. Boleh. Oleh kerana perempuan ni kan, dia tak boleh lambatkan untuk menikahkan. Ya. Kira jurunikah tak ada syarat lah, siapa pun boleh. Siapa-siapa boleh. Asalkan waras saja. Macam aku boleh, janji dia yang jaga perempuan tu lah. Yang macam musket pun boleh lah. Jadi jurunikah. Macam tu lah. Itu. Tak ada syarat-syarat, itu syarat-syarat tu untuk ni je. Tak gila. Macam puteri yang patut. Saksi kena lah.
kan ada saksi kena. Saksi ada. Saksi ni. Nak kena dua saksi. Betul lah. Doktor Dua Nasir saksi ada tunjuk. wajib. Dalam video dia ada tunjuk. Sign bayar. dua. Betul lah. Dua orang kan panggil saksi. Dua orang sana, dua orang sini. Sini kau boleh jadi saksi aku tak? Aku saksi kena bayar. Upah 20 sen. RM10, RM20. Jadi saksi boleh? Murah lah 20 sen. Sah dah jalan. Akhirat jawab. Yang wajib dua. Saksi Yang wajib tak ada. dua orang. Betul. Saksi panggil saksi siapa-siapa boleh. Tak kenal jumpa tepi jalan waktu tu pun boleh panggil. Sini jadi saksi kahwin boleh? Boleh. Macam tu. Siapa saja? Saksi nak pun bagi upah. Bagi RM20 dah. Dua sana, dua sini Dua cukup dah. Dua betul lah. Dua cukup dah. Tak payah dua pihak. Dua cukup. Dua cukup dah. Dua je. Dua. Dua negara macam itu lah. Kita, dua Singapura pun situ sama juga. Dua. Kalau ada 4 lagi cantik. Empat mas pun. kahwin tak ada. Mas kahwin ada tapi dalam bentuk hutang boleh. 4 pun boleh. Dalam bentuk boleh. Al-Fatihah. Hafalan Al-Fatihah pun boleh. Boleh. Betul. Adam kahwin dengan Hawa selawat Adam kahwin dengan Hawa. Selawat Adam kahwin dengan Nabi Adam dia nikah dengan Hawa kan. Selawat dia demi mas kahwin. Jalan. Betul. Jalan. Betul. Macam aku ni berkenan dengan budak lelaki tu, aku panggil kahwin dengan kau, aku pegang dia, aku capai dia, aku cakap aku nikahkan kau dengan anak aku ni dengan mas kahwin. Kahwinkan lah, bukan kahwin dengan lelaki tu. Itulah jadi LGBT lah, tak betul lah, kahwinkan lah. Dia kan macam, aku berkenan dengan satu lelaki ni nak jadikan menantu lah kepada anak aku. Macam itulah, so call. So boleh lah kan. Dalam segi inilah penjelasan mustika. Tapi kalau dalam hukum negara tu kita nak kena daftar lah kan. Biasalah nak ada paperwork, nak kena bayar sana sini kan. Fatihah di dalam dada kau tu, hafalan sah tu, jangan main-main. Sah. Yes. Betul. Bab tu aku tak campur. Aku yang betul nak kena cakap betul lah. Siapa-siapa pun kan kalau cakap itulah nak kena cakap benda betul, tak tahulah kan. Esok nak kena tanya. Alamak, Betty nak habis lah. Jumpa lain kali Okey. Nak habis. Terima kasih. Terima kasih dah. Doktor, terima kasih. Ya betul. Betul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, line mustika tak elok. Aduh. Tak apalah. So, dia sama dengan musket. Dia mustika tak nak masuk campur. Bab perang ni tak nak masuk campur, okey? Nama aku pula kena petik. Dia bukan dia masuk ni nak jawab bab nikah, bukan. Tak ada kena-mengena pun. Kita nak masuk nak sembang lah, tapi sebab dah line tak cantik, suara tak elok kan. Tak boleh nak bersoal jawab, so biarlah kukuan dia jawab bab nikah mustika. Bab nikah tu dah bagi nama dah. Dah jadi nama Dengar. That's the end of the video. Itulah dia penjelasan daripada mustika. Memang digalakkan mustika pasal nama YouTube dia mustika. Kebetulan yang bab nikah ni pun nikah mustika. So dia jelaskan tadilah yang dia cakap apa ni, cara nikah mustika ni tak payah daftar lah. Tak payah daftar kepada negara atau negeri. Asalkan siapa-siapa boleh jadi wali untuk menikahkan. And then biasalah 2 saksi. Habis Dr. Nasir cakap kalau 4 saksi pun okey jugalah, tapi wajib memang 2 lah. Itu memang general lah kan. Aku nikah pun ada 2 saksi kan. Kawan rakan aku lah jadi saksi. Okay. And then itulah aku harap Zaini akan nampak ini video lah.
kan. Pasal dalam video ni kalau kau tengok, ni video ni semalam live punya video, Dr. Nasir ada menafikan yang dia tak kahwin dengan Mas Bulan. Aku confident lah yang yang Dr. Nasir tak kahwin dengan Mas Bulan lah. Maybe dia kahwin lain lah, tapi dia tak kahwin dengan Mas Bulan. Maybe betul dia ada lebih daripada satu bini, tapi bukan Mas Bulan. So harap Zaini boleh counter lah. Pada aku bab ni dah settle lah benda ni lah. Pasal Mustika pun dah jelaskan tentang ini bab nikah Mustika. So shouldn't be a problem lah. Cuma Zaini punya kes tupai ni macam mana ni? Macam mana kau nak menafikan? Kau cakap mula-mula, I think last year lah. So benda ni jadi last year, I think end of last year 2014. Kau kata mangsa diculik, kedebak, ding-dong mana, ding-dong sini kan. Masa tu kita berperang kan. Kita Bro Rafiq dan geng berperang dengan Dr. Nasir tu time tengah team up dengan Zaini pasal kes mangsa ni. Mangsa diculik, mangsa dibawa lari melalui sampan masuk ke lautan Singapura. Kepala otak kau setan. Kau ni ingat apa lautan Amazon? Tak ada apa orang kata kat Singapura orang panggil Coast Guard lah. Kat sini pun dekat Malaysia macam mana? Panggil apa? Tentera laut ke apa? Something like that lah. Takkan tak ada Coast Guard? Macam-macam lah kau Zaini. So aku tak expect lah. Aku hoping Zaini atau dia punya geng ke nampak Coast Guard. Ini bukan aku nak hentam ke apa lah. Cuma kita nak react, kita nak ada penjelasan. Okay, so we can come in between lah. Jadi satu mature understanding. Betul tak betul itu masing-masing punya penjelasan lah. Cuma kita nak satu penjelasan dengan satu kefahaman lah pasal bab Zaini ni macam mana ni. Sampai sekarang belum bagi jawapan. Tapi bagus juga kan, Dr. Nasir hentam-hentam si Zaini ni. Dia so-called dia pun ada pedigree juga kan. Dia ada dia punya ego juga kan. Dia tetap buat video. So dengar-dengar dia punya sekali dia cakap dia nak buat live berapa hari lepas, 2 hari lepas ni pula seminggu. Lagi seminggu dia buat live. Pada YouTube sekarang ni memang betul. Dulu 1000 subscriber dah boleh buat live. Sekarang 100 subscriber dah boleh go lah, dah boleh buat live. Tapi dia tunggu-tunggu lah, dah buat live. Dia nak buat live kan. Tapi relax dulu. Nak pesan kepada Dr. Nasir, tak mau strike dulu. Relax dulu kan. Kita geli-geli kan dia dulu. And then Dr. Nasir sekarang dia dah buat TikTok live. Bagus juga lah TikTok live kan. In terms ini part aku setuju lah. In terms kalau Dr. Nasir nak monetize, nak bandingkan dengan YouTube dengan TikTok lagi bagus lah. Ada dia punya pros and cons lah. You lose some, you gain some. Pasal setahu Muscat kalau nak buat YouTube susah sikit kot. Macam mana? Apa pendapat Dr. Nasir? Ada bayaran buat buat live hari-hari ke? Dapat monetize tak YouTube punya channel ke? Pasal setahu Muscat dia punya YouTube dia ada grade kan. Grade A, grade B, grade sampai grade tak tahu grade berapa lah. Tapi ada grading lah, ada level-level. Tapi for TikTok rasa buat live cuma TikTok dia ada dia punya community guideline, ada karat sikit. Tak boleh hisap rokok. Macam Dr. Nasir pun malah nak buat live dekat TikTok, hisap rokok pun kamera pun nak kena alih kat tempat lain. Actually tak payah doktor, boleh flip kamera, lepas tu dia tutup kamera, lepas tu dah boleh hisap rokok.
Tapi tu tak apalah, masing-masing lah, tak ada masalah kan. Tapi jangan yang bagus lah buat live kat TikTok boleh monetize. Pasal kadang-kadang TikTok ni bukan nak bandingkan dengan YouTuber lah. Bandingkan YouTube, kita pay live kita je. Kita je, tak ada orang tahu kecuali kita. Unlike macam TikTok ni, TikTok untuk semua, the whole world will see. FYP macam ni Dr. Nasir punya channel yang Zaini Atan tu sampai video naik junam sampai berapa ribu, 400,000, 500,000. Tu kira kan dah FYP. Habis live Dr. Nasir pun boleh tahan lah. Tengok view semalam, kira kan 100 kira dah okey lah. 100 ada kira kan 50 dah okey. Ada 1-2 viewers, itu kira kan dah sendu. Tapi 100 lebih kan dah okey lah. Kadang-kadang dia naik turun should be okey lah. Tapi kalau best lagi, buka ni lah, bagi orang masuk otak, boleh kita sembang-sembang lebih kan. Itulah, itu pendapat Muscat lah kan, bukan nak hantam ke apa. Alright, so itulah dia daripada video kali ni, reaction. So we see you on the next time on the Muscat in the House channel. Okay, bye bye.